perbezaan antara SX20 dengan A6700. Kenapa kita cakap low light tu berbeza? Sony lebih better kalau compare dengan Fuji. Sony, dia punya base ISO dia 400. yes, dia sharp. Beza dia macam ni, walaupun dua-dua crop, tetapi setiap manufacturer dia ada kelebihan masing-masing. Macam Sony memang dia terkenal dengan autofocus dengan low light. Low light dia bagus, maksudnya dia tak ada grainy. Dia ada. Dia kalau compare dua-dua lah, kalau kita compare dua Fuji dengan Sony, yang dua model yang sama, Sony ni kalau kita naikkan ISO 1400, naik lagi sampai saya tak ingat berapa limit pada A700, dia takkan nampak bintik-bintik grainy yang tak cantik tu. Tapi kalau Fuji berapa? 25 certain level you dah akan start nampak grainy tu. Itu yang kata perbezaan dia, walaupun dua-dua crop. Sebab dua-dua tu manufacturer dia lain, dia punya sensor. Sony memang kelebihan dia low light. Cuma saya cakap sebelum ni, saya suka Fuji punya grain tu. Tapi janganlah grain sangat. Kadang memang nampak digital sampai tak usable langsung. Terlampau grain sampai ini gambar guna shoot guna apa ni kan. So dia macam kamera mahal, bila naik ISO grainy, banyak sangat signal noise tu, memang jadi macam low quality lah.